but there's nothing you could tell them. Just made a million, got another million on my schedule. No love for 'em, nigga breaking hearts. No keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled off the lot, that's stunt. I come to town, you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I've been black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan memperkenalkan diri kami daripada kumpulan 8. Nama saya Muhammad Akhil Syami bin Muhammad Firdaus. Nombor metrik F1039. Saya Muhammad Dini Imir bin Muhammad Fazli, nombor metrik F1043. Saya Muhammad Rasul bin Bakri, nombor metrik 1055. Saya Anik Dinish bin Muhammad Arif, nombor metrik F1031. Baiklah, hari ini kami akan menebubual orang ramai tentang masalah berita palsu. Tidak pasti, jangan kongsi. Assalamualaikum. Maaf mengganggu bang. Boleh saya tanya soalan? Boleh. Tentang berita palsu. Okey. Baiklah, soalan saya untuk abang. Okey. Pernahkah anda menerima atau tanpa sedar menyebarkan berita yang belum pasti kebenarannya? Tak pernah. Tak pernah. Abang contoh macam sekarang lebih-lebih politik kan. Banyak orang untuk menjatuhkan maruah ataupun identiti dia dengan menyebarkan berita palsu dekat FB, Instagram, TikTok. Bagaimana abang untuk nak tahu benda tu betul ataupun tidak? Okay, kalau nak tahu sesuatu kebenaran tu kita kena selidik lah dengan betul-betul kan. Contoh boleh tengok dekat berita dan dengan macam-macam lah laman-laman sosial yang rasmi lah. Jadi kat situ kita boleh tahulah kebenaran tentang sesuatu ahli politik tu. Okay. Terima kasih bang sediakan masa. Hati-hati Terima kasih bang. Okey, untuk kesimpulan kepada saya pula, based on experience juga, kalau saya menerima berita palsu, mostly saya akan selidik dulu. Sekarang kita ada Wikipedia, kita ada laman web yang terang-terang seperti Bulletin ataupun Awani. Usahlah kita mempercayai akaun-akaun di TikTok yang tak ada background. Sekarang ni zaman AI yang mudah menyebarkan berita palsu hanya menggunakan hujung jari. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Tak apa-apa? Buat apa? Saya beberapa jogging. Tak apa, saya ganggu. Boleh saya tanya soalan tentang penipuan? Okey, boleh. Terima kasih Sama-sama. Soalan saya untuk abang. Okey. Apakah yang terlintas dekat minda abang apabila mendengar tentang berita palsu? Okey, yang firstly yang dalam otak saya terlintas iaitu zaman ini wujudnya teknologi, and then teknologi tu dah berluasa. Ada dua jenis penggunaan yang berbeza. Yang first yang buruk, and then yang baik. Yang baik tu seperti AI ni seperti dia dapat membantu orang lain, dapat dia dapat membantu orang lain dari segi macam orang tu dalam kesusahan ke atau apa. Iaitu seperti AI ni dia seperti kereta EV. Kereta EV dia menjimatkan kos, lepas tu tidak tahan lama. Itu apa yang saya terlintas lah. And then yang benda yang buruk pula apabila memberi berita yang tidak betul lah, palsu. Yang palsu, and then benda tu dapat macam meningkat, dia dapat fitnah orang lah. Fitnah orang, benda tu tidak baik lah. Sebab benda tu sangat negatif lah. Dapat membuat risiko kepada orang lain, seperti
pembunuhan yang tidak dibuat pun sebenarnya, tapi benda tu difitnah lah, and then orang ramai yakin benda tu benda yang betul benda tu, tapi sebenarnya bukan pun sebenarnya. Jadi siapa yang menggunakan AI ni gunalah dengan sebetul-betulnya, gunalah dengan bijak, and then jangan pentingkan diri sendiri. Okay, itu saja. Itu saja. Okay, macam abang cakap dia ada kebaikan dengan keburukan kan. Based on opinion saya guna AI ni macam actually saya minta gambar formal. Saya tak ada gambar formal. Saya guna AI Gemini tu boleh buat gambar serial. Okay. Tapi at the same time dia punya keburukan mostly ikut trend sekarang dah. Macam kita orang Muslim, tapi menggunakan AI orang boleh membuat kita bergambar dengan orang yang bukan mahram. Okay. Itu boleh menimbulkan satu fitnah. Okay, itu saja bang. Tidak pasti jangan kongsi. Okey, baiklah. Seterusnya kami akan mencari mangsa untuk tanya beberapa soalan tentang berita palsu. Okey? Jom. Bang. Saya nak tanya soalan boleh? Boleh. Saya nak tanya tentang isu berita palsu. Okey. Abang tahu kan sekarang ni banyak berita palsu yang tersebar kan. Saya nak tanya bagaimanakah menurut anda berita palsu ni menjejaskan maruah dan identiti seseorang? Dia menjejaskan maruah atau identiti seseorang. Okey. Bagi saya kalau lah berita palsu tu tentang tuduh seseorang kan buat perkara yang dia tak buat, benda tu boleh jatuhkan reputasi dia, sebab kepercayaan yang dia bina orang lain dah tak boleh percaya dia, sebab berita palsu tadi itulah organisasi yang duk buat kebajikan sana sini, tapi dia kena tuduh buat perkara bukan-bukan kan, orang jadi tak percaya dia, rosak reputasi dia. Itu menurut saya. Terima kasih. Jadi maknanya berita palsu ni memang memberi perkara negatif kepada maruah seseorang itulah kan. Betul. Okay. Itu saja daripada kami. Terima kasih. Untuk soalan seterusnya, kami akan cari beberapa orang lagi. Jom kita cari. Bang ya? Busy ya? Bang daripada mana bang? Saya baru balik kerja ni. Saya nak tanya beberapa isu tentang berita palsu. Ya, boleh. Saya nak tanya, pernahkah abang rasa panik ataupun takut selepas membaca berita palsu? Ataupun abang pernah terkena scam ke apa? Okey, rasa panik ataupun takut. Sebenarnya berkenaan berita palsu ni, saya tak pernah rasa panik ataupun takut. Soalnya kalau orang call saya ke nombor yang tak kenal, saya tak pernah angkat. Kalau dapat noti-noti macam tidak berkenaan dengan saya buat tak tahu je. Tapi pernah lah dulu saya hampir kena scam soal game. Member saya ni akaun dia kena hack. Dia menyamar jadi kawan saya. So saya bagi email, password saya. Lepas tu dia masuk akaun saya. Lepas tu saya punya akaun kena hack. Dia dah tak boleh dapat dah akses saya punya password. Itu saja. Okey. Terima kasih. Jadi maknanya berita palsu ni boleh membawa kepada relate dengan scam. Itu sajalah daripada saya. Okey, baiklah. Hari ni kita akan menebubual seorang secara rawak. Okey. Bang, Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Okey, Assalamualaikum. Salam. Nama saya Danish daripada Politeknik Nilai. Kalau saya nak interview bang sikit boleh? Boleh. Okey. Ni bang. Alright. Okey, saya nak tanya abang pasal soalan etika sikit lah. Okey, menurut abang, adakah penyebaran berita palsu ni boleh menyebabkan kemurungan dalam masyarakat dan kenapa? Pendapat saya boleh. Sebab kenapa? Sebab kadang berita palsu yang orang menyebar ni, kadang kalau kena pada orang yang boleh agak, dia tak akan terkena. Tapi kena pada warga emas, kena pula pada orang yang jenis kerja kilang. Contoh saya kerja kilang kan. Dia kerja kilang, lepas tu jenis dia tak bermedia sosial, dia kerja ikut time, dan dia lah terkena pada benda yang berita palsu. Kadang dia buat orang tu murung. Kena pula lagi pasal anak, kes anak, kes warga emas, kes harta. Lagi dia menyebar, lagi kadang orang rasa macam takut dengan benda sekeliling. Okey, baik bang. Terima kasih bang. Alright, Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Okey, baiklah. Setelah saya menemubual orang, saya dapati bahawa berita palsu ni dapat mengakibatkan kemurungan dalam masyarakat akibat terkena serangan secara individu dan menyebabkan masalah stres sehingga orang itu akan mengalami masalah mental. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, baiklah. Jom kita cari orang lain pula untuk tanya soalan. Abang, maaf ganggu. Abang busy ya? Tak. Nak tanya sikit boleh? Boleh. Okey. Nama abang apa? Dinesh. Dennis? Ya. Okey. Apa langkah yang abang lakukan sebelum kongsi suatu berita di media sosial? Saya akan semak sumber dulu, baca betul-betul lah sumber tu dari mana, dan pastikan maklumat itu betul dan tidak mengelurkan sesiapa, dan sebelum saya kongsi di media sosial. Okey, terima kasih. Okey, baiklah, itu saja. Terima kasih. Okey, baiklah, kesimpulannya, sebelum berkongsi satu berita, kita hendaklah memastikan berita itu sahih dan menyimak sumber-sumber yang berkaitan. Itu saja. Baiklah, kesimpulannya setelah kami menemubual semua orang tadi, kita dapat memastikan bahawa berita palsu ni merupakan hal yang negatif dan kita perlu memastikan sumber daripada berita itu sahih sebelum menyebarkan sesuatu. Ingat tagline kita, tidak pasti jangan kongsi.